Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang ni kita berada di Sekolah Rendah Kafah Integrasi Al-Insaniyah Putrajaya Jaya, dan pada petang ni kita mengadakan satu agihan, iaitu agihan Pack Iftar kepada para pelajar di Sekolah Kafah. Pada petang ni juga kita bersama dengan Cyberview, rakan kerjasama kami, mengagihkan pek makanan kepada para asnaf, yang mana kami memilih keluarga-keluarga asnaf daripada pelajar Kafah Integrasi Al-Insaniyah ini. Kemudian kami akan berikan pek makanan sebagai pek Hari Raya, insya-Allah. Semua orang berbuka puasa dan sumbangan untuk Hari Raya sangat bermakna pada kami dan pada penduduk-penduduk di PPR Lembah Subang. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dengan program yang kita laksanakan pada petang ini memberikan sedikit kegembiraan kepada mereka dengan keberkatan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan lagi pahala pada kita, insya-Allah. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Azhar Hakir dan Cyberview. So kami harapkan kerjasama ini dapat diteruskan lagi, bukan tahun ini saja, ke masa-masa yang akan datang juga. Dan saya menyuruh kepada tuan-tuan untuk terus bersama kami dan memberikan sokongan pada kami untuk kita perbanyakkan lagi program-program menyantuni para asnaf dalam bulan Ramadan ini dan juga mengagihkan pek makanan, insya-Allah.